28 Februari 2026. Pemimpin tertinggi Iran duduk di dalam kawasan kediamannya di Tehran. Ayatollah Ali Khamenei bertemu dengan pegawai-pegawai tertingginya. Dia duduk bersama penasihat terdekatnya. Dia percaya dirinya benar-benar selamat. Dia sangat tersilap. Ratusan batu jauhnya, satu skuadron jet pejuang Israel sudah pun meluncur laju di langit pagi. Pemerintah tertinggi sebuah negara dengan 92 juta penduduk hanya tinggal 2 jam lagi untuk hidup. Beginilah cara Amerika Syarikat dan Israel membunuh Ayatollah. Menumpaskan seluruh pucuk pimpinan rejim memerlukan ketepatan matematik yang sempurna. Menjerumuskan sebuah negara yang bersenjata berat ke dalam kekacauan memerlukan berbulan-bulan perancangan yang tanpa belas kasihan dan penuh perhitungan. Pada pukul 6.30 pagi waktu Israel, matahari terbit di Timur Tengah. Satu formasi serangan berlepas dan menetapkan laluan terus ke Tehran. Tunjang utama serangan ini ialah F-15 Eagle. Ia mungkin sebuah mesin berusia 50 tahun, tetapi naik taraf berterusan dan teliti telah mengubahnya menjadi pemangsa terunggul. Dua enjin berkembar menghasilkan daya tujahan yang cukup untuk menolak jet berat ini melepasi Mach 2.5 atau lebih daripada 1,900 batu sejam. F-15 boleh mendaki secara menegak. Ia boleh menghala muncungnya ke arah bintang dan memecut secara menegak melawan graviti. Radar canggih bertindak sebagai skop penembak tepat digital. Helang itu boleh mengesan dan memusnahkan pesawat musuh lama sebelum mereka muncul di ufuk visual. Helang biasanya membawa pelbagai senjata jarak dekat. Tetapi dalam misi ini, mereka bukan memburu pesawat lain. Mereka memburu seorang lelaki. Di bawah sayap, tergantung berpuluh-puluh peluru berpandu Sparrow. Dibina oleh Rafael Advanced Defense Systems, Sparrow ialah senjata balistik yang dilancarkan dari udara yang sangat canggih. Apabila juruterbang menarik picu, peluru berpandu itu tidak terbang lurus. Ia melonjak kuat ke atas, ke atmosfera atas. Gabungan maut antara GPS tentera dan navigasi inersia kemudian membimbing kejatuhan hipersonik kembali ke bumi. Seorang juruterbang boleh melepaskan Sparrow dari jarak lebih 600 batu atau 1,000 km ruang mati dan peluru berpandu itu akan mengenai sasaran sebesar meja makan. Ia menakutkan. Ketepatan yang tidak dapat dinafikan dipenuhi dengan berpuluh-puluh algojo kinetik ini. F-15 mara ke timur. Penerbangan ke Tehran mengambil masa sedikit lebih 2 jam, tetapi sasaran itu secara praktikalnya hampir mustahil dibunuh. Bagi Amerika Syarikat dan Israel, Ayatollah Ali Khamenei bukan orang bodoh. Beliau adalah musuh nombor 1 kepada rakyat Iran. Beliau mempamerkan sifat kebal. Dia mendakwa membunuhnya hampir tidak akan melambatkan momentum Republik Islam itu. Di sebalik pintu tertutup, realitinya berbeza. Dia mengarahkan pembinaan 2 bangker bawah tanah yang berasingan di bawah kawasan kubunya yang diperkukuh di Tehran. Bangker-bangker itu ditanam begitu dalam di bawah tanah sehingga untuk sampai ke pintu kali seletupan memerlukan lift khas. Perjalanan dari permukaan ke dasar batu mengambil masa lebih 5 minit. Dia meniru taktik sekutu lamanya, pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrallah. Dia berundur ke dalam bangkernya setiap malam. Dia hanya muncul ke pejabat di permukaan pada waktu siang. Kemudian, perang 12 hari pada Jun 2025 mengubah segalanya. Israel melancarkan serangan mengejut besar-besaran ke atas kemudahan tentera dan nuklear Iran. Mereka membunuh komander tentera utama. Mereka menghapuskan saintis nuklear bertaraf tinggi. Selepas pertumpahan darah itu, Khamenei menjadi seperti hantu. Dia hilang dari pandangan umum. Dia menghabiskan hampir seluruh masanya terkubur jauh di bawah tanah. Israel dan Amerika Syarikat berdepan dengan realiti taktikal yang kejam. Mereka tahu mereka tidak akan mendapat banyak peluang untuk menghapuskan Ayatollah. Sasaran itu sangat paranoid. Hanya akan ada peluang yang sangat singkat dan kecil di mana dia akan terdedah di atas tanah dan berada dalam bidikan mereka. Mereka perlu mengira bila peluang yang jarang itu akan muncul. Mereka perlu menyediakan rancangan yang diperlukan untuk menyerang sebaik sahaja masa itu tiba. Untuk saat yang ideal itu, mereka memerlukan data. Selama beberapa bulan, Perkhidmatan Perisikan Israel dan Amerika melancarkan operasi pemantauan yang ketat. Mereka mula mendapatkan sebanyak mungkin maklumat. Mereka bukan sahaja memerhati Khamenei.
Mereka menjejak kaki tangannya, mereka memburu pasukan pengawalnya, mereka memetakan rakan-rakan rapatnya, mereka memantau penasihat-penasihatnya, mereka menyenaraikan ahli keluarganya. Mereka memerhati setiap pegawai penting Iran lain yang memasuki lingkungannya. Mereka memetakan setiap jam dalam hidupnya, rutin hariannya dan kawasan kediamannya. Mereka perlu menentukan tarikh, masa dan tempat yang paling sesuai untuk melancarkan serangan. Mereka perlu memastikan bahawa apabila peluang itu tiba, serangan mereka akan berjalan dengan sempurna. Kegagalan bukanlah satu pilihan. Dengan menggunakan alat sulit, ejen-ejen Israel telah menggodam secara langsung ke dalam kamera trafik di seluruh Tehran. Mereka menumpukan perhatian pada kamera-kamera yang terletak di sepanjang jalan pasteur di mana kompleks Khamenei berada. Penggodaman digital ini memberi mereka pemantauan berterusan di lapangan. Mereka menyambung kesuapan visual masa nyata kawasan itu. Mereka boleh melihat dengan tepat siapa yang datang dan siapa yang pergi pada bila-bila masa. Sepanjang berbulan-bulan pemerhatian secara senyap, ejen perisikan unit 8200 Israel membina gambaran terperinci tentang kawasan itu. Mereka tahu segala-galanya tentangnya, mereka memetakan setiap butiran terkecil, mereka merekodkan laluan yang diambil oleh pemandu dan pengawal peribadi kompleks itu untuk pergi bekerja. Mereka merekodkan jam berapa mereka bertugas setiap hari, mereka menjejak siapa yang mereka ditugaskan untuk kawal. Malah, mereka juga memetakan tempat-tempat khusus di mana mereka suka meletakkan kereta mereka. Seorang bekas pegawai CIA yang berpengalaman menerangkan realiti psikologi operasi ini. Ia seperti satu teka-teki jigsaw yang besar. Anda mengumpulkan semua cebisan maklumat ini bersama-sama. Apabila data yang boleh dipercayai tidak mencukupi, anda akan menyiasat kekosongan maklumat itu dengan lebih mendalam. Akhirnya, anda mendapat gambaran yang menyeluruh. Bagaimana mereka mendapatkan makanan? Apa yang berlaku kepada sampah mereka? Kita semua bangun dan tidur, kita semua makan dan minum. Segala yang anda lakukan akan meninggalkan jejak. Ejen-ejen Israel telah menggodam menara telefon bimbit tempatan di kawasan sekitar Jalan Pasteur untuk mengetahui lebih lanjut tentang pergerakan para pegawai itu dan kaki tangan mereka. Mereka mengumpul sejumlah besar data mentah dan memasukkannya ke dalam algoritma yang kompleks untuk mengesan corak secara automatik. Mesin-mesin itu membentuk gambaran yang sangat jelas dan terperinci tentang ibu pejabat musuh. Agensi Perisikan Pusat Amerika Syarikat juga sama gigih. CIA menggunakan aset dan teknologi sulit mereka sendiri untuk memantau Ayatollah dengan rapat. Mereka menjejak pergerakannya, mesyuaratnya, dan tabiatnya yang sudah mendarah daging. Mereka mempelajari skala yang mereka mampu tentang cara hidupnya, dengan siapa dia bertemu, dan tepat bila dia paling mungkin muncul dari persembunyian. Hari, minggu, dan bulan berlalu. Dua daripada pasukan perisikan terhebat di dunia memerhati dari bayang-bayang ketika pegawai-pegawai Iran menjalankan urusan mereka. Para ejen itu dengan sabar menunggu masa yang sesuai. Mereka sedang menunggu satu peluang yang akan membolehkan mereka merancang satu serangan yang berjaya. Kemudian, mereka mengesan satu kejanggalan. Perisikan Israel mendapat tahu bahawa Ali Khamenei dijadualkan menghadiri satu mesyuarat penting di mana sekumpulan besar pegawai atasan Iran akan berkumpul di kompleks beliau di atas tanah pada 28 Februari. Senarai sasaran itu sangat mengejutkan. Muhammad Pakpur, Panglima Tertinggi Kor Pengawal Revolusi Islam, Aziz Nazirzadeh, Menteri Pertahanan Iran, Laksamana Ali Shamkhani, Ketua Majlis Ketenteraan Negara itu, Syed Majid Musavi, Komander Pasukan Aero Angkasa Kor Pengawal Revolusi Islam, Muhammad Shirazi, Timbalan Menteri Perisikan Iran, malah ahli keluarga terdekat Ayatullah turut didedahkan. Anak lelakinya, Muitaba, dan anak perempuannya, Boshra, bersama pasangan masing-masing, semuanya dijangka berada di lokasi yang sama. CIA dilaporkan telah mendapatkan informan penting di lapangan. Aset ini mengesahkan bahawa mesyuarat itu akan diteruskan mengikut jadual dan seperti yang dirancang. Beberapa pakar perisikan telah mencadangkan bahawa terdapat seorang ejen dalam yang menyusup jauh ke lingkaran dalam Ayatollah, seseorang yang akhirnya memutuskan untuk mengkhianatinya. Tanpa mengira bagaimana mereka memperoleh maklumat itu, inilah detik yang telah dinantikan oleh Amerika Syarikat dan Israel. Inilah peluang keemasan mereka. Mereka boleh melumpuhkan keseluruhan kumpulan kepimpinan negara itu secara kekal dalam satu serangan ganas. Mereka memang tidak mampu untuk terlepas peluang ini. Ia adalah peluang sekali seumur hidup. Mereka sudah pun secara senyap-senyap merancang serangan ke atas Iran. Pada asalnya,
Mereka merancang untuk memulakan serangan pada waktu malam di bawah lindungan kegelapan. Tetapi peluang baru ini telah memusnahkan strategi tersebut. Beberapa hari sahaja sebelum operasi itu dilancarkan, Amerika Syarikat dan Israel telah mengubah sepenuhnya rancangan taktikal mereka. Mereka membatalkan serangan malam itu. Sebaliknya, mereka akan menyerang pada waktu siang yang terang. Mereka memilih saat di mana pegawai Iran paling tidak menjangkakan serangan itu. Semakin hampir tarikh pelancaran maut itu, Israel dan Amerika Syarikat merahsiakan rancangan mereka. Ia adalah rahsia yang dijaga rapi. Mereka tidak boleh mengambil risiko walaupun sedikit. Niat sebenar mereka terbocor. Jika rejim Iran dapat menghidu sedikit pun apa yang musuh mereka rancang, mesyuarat pada 28 Februari itu akan dibatalkan serta-merta. Ayatollah akan segera diamankan jauh di dalam kubu bawah tanahnya. Dia akan diletakkan jauh di luar jangkauan walaupun peluru berpandu balistik Israel yang paling hebat. Amerika Syarikat dan Israel berjaya merahsiakan setiap maklumat dengan rapi. Tetapi waktu siang mencipta satu kelemahan yang membawa padah. Pada masa jet-jet Israel memasuki ruang udara Tehran, pagi itu berjalan tepat seperti yang dirancang. Pelbagai pegawai tinggi Iran telah pun tiba di kediaman Khamenei. Kompleks yang luas itu terdiri daripada beberapa bangunan yang sangat berkubu. Ia merangkumi pejabat Presiden Iran dan menempatkan Majlis Keselamatan Negara. Pemimpin tertinggi sendiri berpusat di sebuah bangunan yang berasingan. Ramai pegawai berkumpul di salah satu bangunan utama. Ayatollah Ali Khamenei diasingkan di pejabatnya yang berasingan. Ini berlaku pada pukul 9.30 pagi waktu tempatan. Pemencilan fizikal sasaran-sasaran itu langsung tidak memberi kesan. Jet pejuang Israel membawa cukup peluru berpandu Sparrow untuk meratakan seluruh kompleks itu hingga ke batu asas. Orang Iran langsung tidak menyedari kedatangan para Al-Quds itu. Mereka telah dilatih tanpa henti selama berdekad-dekad untuk menjangkakan serangan pada waktu petang atau sepanjang malam. Tiada seorang pun daripada mereka menjangkakan musuh ketat mereka akan merancang serangan untuk melumpuhkan kepimpinan tertinggi pada waktu siang. Tetapi serangan pada waktu siang telah menimbulkan satu masalah besar. Jika ada orang awam atau pengawal yang ternampak ancaman yang sedang menghampiri, mereka boleh membuat satu panggilan telefon sahaja. Ayatollah menaiki lift selama 5 minit. Misi ini gagal. Berbulan-bulan perancangan dan bertahun-tahun risikan akan menjadi sia-sia. Amerika Syarikat dan Israel memerlukan larangan komunikasi radio sepenuhnya di lapangan. Ejen risikan Israel dan Amerika Syarikat serentak mengaktifkan mekanisme penutupan digital. Mereka memanipulasi kawalan mereka ke atas menara telefon bimbit tempatan. Mereka mengganggu semua perkhidmatan digital di kawasan sekitar Jalan Pasta. Mereka menyekat rangkaian dengan bunyi statik semata-mata. Walaupun seorang pengawal yang panik cuba dengan terdesak menghubungi pasukan keselamatan untuk memberi amaran tentang serangan yang bakal berlaku. Walaupun mereka cuba menghubungi pengawal peribadi elit Khamenei, mereka tetap tidak akan dapat berhubung. Mereka melumpuhkan seluruh kawasan kejiranan secara digital dan perangkap yang tidak kelihatan itu tertutup rapat. Pada pukul 9.40 pagi, serangan kinetik bermula. Jet pejuang altitud tinggi melepaskan muatan mereka. Berpuluh-puluh peluru berpandu Sparrow canggih meluncur terus ke arah kompleks Khamenei dengan kelajuan luar biasa. Dalam beberapa saat sahaja, beberapa peluru berpandu udara ke permukaan berketepatan tinggi ini berjaya mengenai sasaran mereka. Bangunan konkrit yang telah berdiri kukuh selama beberapa dekad itu serta-merta bertukar menjadi timbunan runtuhan yang masih berasap. Oded Aylam, bekas ketua bahagian anti keganasan Mossad, merumuskan realiti menakutkan peperangan moden. 60 saat, itulah sahaja masa yang diambil untuk operasi ini. Tetapi ia adalah hasil daripada bertahun-tahun perancangan. Medan perang moden tidak lagi ditentukan oleh kereta kebal dan pesawat sahaja, ia ditentukan oleh data, akses, kepercayaan dan masa yang tepat. 1 minit boleh mengubah sebuah wilayah dan itulah yang benar-benar berlaku. Asap hitam tebal yang besar memenuhi udara. Orang awam di kawasan sekitar menyaksikan kemusnahan itu dengan terkejut dan ketakutan. Dalam sekelip mata, kompleks legenda Khamenei telah lenyap. Ruang yang selama ini menjadi tempat perlindungan selamat untuk beliau dan pegawai-pegawainya telah tiada. Begitu juga dengan Khamenei sendiri. Beberapa orang yang berada di dalam kompleks itu yang secara ajaib berjaya terselamat daripada serangan awal bertempiaran mencari perlindungan. Anak lelaki Khamenei, Mojtaba, adalah salah satu daripada anomali statistik tersebut. Dia telah melangkah keluar untuk menghirup udara segar beberapa saat sebelum peluru berpandu balistik tiba. Dia mengalami kecederaan teruk di kaki.
Dia kehilangan ayahnya, isterinya dan anak lelakinya sendiri dalam letupan itu. Dia berjaya mengheret dirinya keluar dari runtuhan dalam keadaan masih hidup. Ali Khamenei sendiri langsung tiada peluang untuk terus hidup. Pada usia 86 tahun, hidupnya berakhir secara tiba-tiba dan ganas bersama ramai pegawai terdekat dan terpentingnya. Dalam satu serangan sahaja, pucuk kepimpinan negara Iran telah dilumpuhkan sepenuhnya. Imej satelit sejurus selepas kejadian mendedahkan tahap kerosakan yang sangat dahsyat. Dalam beberapa jam berikutnya, pasukan Amerika Syarikat dan Israel melancarkan banyak lagi serangan udara dan pengeboman ke atas pertahanan udara Iran, radar, kem tentera dan infrastruktur penting yang lain. Mereka yang masih tinggal dalam rejim itu tergesa-gesa membentuk sebuah majlis sementara yang terdiri daripada 3 orang untuk menunjukkan seolah-olah mereka masih mempunyai kawalan. Mereka memilih Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin agung yang baharu. Serangan melumpuhkan kepimpinan pada hari pertama perang adalah skakmat ketenteraan yang muktamad. Ini adalah kesempurnaan yang sama seperti yang dijangkakan oleh Vladimir Putin apabila beliau mengarahkan pencerobohan ke atas Ukraine. Dia menjangkakan kemenangan sempurna dalam masa 60 saat. Dia berjalan terus ke dalam medan pembunuhan untuk melihat bagaimana tentera Ukraine yang jauh kekurangan senjata telah memasang perangkap kejam yang benar-benar memusnahkan mesin perang Rusia pada hari pertama. Klik video di skrin anda sekarang dan kita akan jumpa anda di medan perang seterusnya.